Dasar Ekonomi Malaysia diringkaskan. Panduan mudah kepada ekonomi madani, Rancangan Malaysia ke-13, 2026-2030 dan Belanjawan 2026, 3 rangka yang membentuk hala tuju ekonomi negara sekarang. 5.4%. Pertumbuhan KDNK S1 2026. 4.5. Unjuran pertumbuhan 2026. 3.5%. Sasaran defisit fiskal menjelang 2026. 2026-30. Tempoh RMK 13. Rangka Indo. Ekonomi Madani, 3 tonggak. Dilancarkan Julai 2023, ekonomi madani ialah pelan induk untuk menstruktur semula ekonomi Malaysia. Ia berdiri di atas 3 tonggak yang saling menyokong, 2 daripadanya digambarkan secara literal sebagai ceiling dan lantai ekonomi negara. Menaikkan ceiling. Potensi pertumbuhan KDNK dinaikkan. Ruang ekonomi. Tempat rakyat perniagaan beroperasi. Taraf hidup minimum dinaikkan. Menaikkan lantai. 01 ceiling. Menaikkan ceiling. Memacu pertumbuhan ekonomi negara ke tahap lebih tinggi melalui pelaburan dalam sektor bernilai tambah tinggi seperti AI, semikonduktor dan tenaga boleh baharu. 02 lantai. Menaikkan lantai. Meningkatkan taraf hidup minimum rakyat, upah, bantuan bersasar, SARA dan akses kepada peluang supaya pertumbuhan dirasai secara meluas. 03 tata kelola. Pembaharuan tata kelola. Memperkukuh ketelusan dan disiplin fiskal, termasuk akta tanggungjawab fiskal, e-invoice dan rasionalisasi subsidi bersasar. Pelan 5 tahun. Rancangan Malaysia ke-13, RMK 13. RMK 13, 2026-2030, meneruskan aspirasi ekonomi madani sebagai pelan pembangunan negara bagi 5 tahun akan datang, memfokuskan 4 tonggak utama. Tonggak 1. Kompleksiti ekonomi. Menggerakkan ekonomi ke arah pengeluaran bernilai tinggi, bukan sekadar pengeluaran lebih banyak, tetapi produk dan perkhidmatan yang lebih canggih. Tonggak 2. Mobiliti sosial. Memastikan rakyat, khususnya B40 dan M40, mempunyai laluan jelas untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup merentas generasi. Tonggak 3. Kemampanan alam sekitar. Mempercepat peralihan kepada ekonomi hijau dan mampan, selaras dengan komitmen antarabangsa Malaysia terhadap kelestarian. Tonggak 4. Tata kelola terbaik. Memperkukuh institusi awam, ketelusan perbelanjaan dan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Tahun semasa. Belanjawan 2026, fokus utama. Dibentangkan di Parlimen pada 10 Oktober 2025, Belanjawan 2026 menandakan tahun keempat belanjawan madani, meneruskan 3 tonggak, menaikkan ceiling, menaikkan lantai, tata kelola dalam bentuk peruntukan sebenar. HGHVF. Sektor bernilai tinggi, high growth, high value. Keutamaan pelaburan dalam teknologi digital, pembuatan termaju, semikonduktor, tenaga boleh baharu dan perkhidmatan berasaskan AI, sektor dengan potensi ekspor dan pekerjaan berkemahiran tinggi. PMKS. Pendigitalan perusahaan kecil. Akses pembiayaan pintar dan sokongan pendigitalan operasi untuk PMKS supaya tidak terpinggir daripada rantaian nilai global. Rakyat. Bantuan bersasar pendapatan. Kenaikan gaji melalui fasa kedua SSPA, bantuan khas kewangan penjawat awam, dan bantuan berterusan melalui SARA bagi golongan berpendapatan rendah. Proses. Memperkemas birokrasi. Mengurangkan halangan kelulusan pelaburan dan menyelaras insentif supaya lebih mencerminkan nilai tambah dan intensiti teknologi sesebuah industri. Pelan sektor. Reformasi struktur yang sedang berjalan. Di bawah ekonomi madani, beberapa pelan induk sektoral telah diperkenalkan untuk menyusun semula asas ekonomi negara. NIMPI 2030.
Pelan induk perindustrian baharu. Hala tuju transformasi sektor perkilangan Malaysia ke arah kompleksiti dan nilai tambah lebih tinggi menjelang 2030. NIR. Pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Strategi peralihan Malaysia daripada tenaga fosil kepada sumber tenaga boleh baharu dan lebih mampan. NSS. Strategi Semikonduktor Nasional. Memposisikan Malaysia lebih tinggi dalam rantaian nilai semikonduktor global, bukan sekadar pemasangan dan ujian. GR Up. Pelaburan domestik langsung. Diterajui syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, GLIC, untuk memperkukuh pelaburan langsung domestik dalam ekonomi negara. Disiplin keuangan. Pembaharuan fiskal. Selari dengan Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023, Akta 850, kerajaan meneruskan usaha mengukuhkan kedudukan keuangan negara. 5.5% 4.1%. Defisit fiskal berbanding KDNK 2022 berbanding 2024. SST dan e-invoice. Penambahbaikan cukai jualan perkhidmatan dan pelaksanaan invoice elektronik meluaskan asas cukai. Diesel RON 95 elektrik. Rasionalisasi subsidi bersasar menjana penjimatan berbilion ringgit untuk perbelanjaan lebih tepat sasaran. Perlu diberi perhatian. Cabaran yang masih dipantau. Walaupun asas ekonomi kekal kukuh, beberapa risiko utama terus dipantau oleh kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Ketidaktentuan geopolitik. Konflik di Asia Barat dan Eropah Timur berisiko mengganggu rantaian bekalan, harga tenaga dan sentimen pasaran global. Tarif perdagangan. Dasar Perlindungan Perdagangan Amerika Syarikat menuntut kepelbagaian pasaran ekspor Malaysia yang lebih luas. Penuaian penduduk. Peratusan warga emas yang meningkat memberi tekanan kepada pasaran buruh dan perbelanjaan sosial jangka panjang. Jurang digital. Infrastruktur digital dan literasi digital masih tidak sekata antara bandar, luar bandar dan saiz perniagaan. Sumber rujukan. Kementerian Keuangan Malaysia, MOF, Kenyataan Media Tinjauan Ekonomi 2026.